1 tahun 9 kali jogging. Let's go. 9 kali dah jogging tahun ni. Mantap. So ingat balik ni tempat first Yasin buat konten macam ni. So keep it up Yasin. Kita buat video ni untuk kesihatan diri sendiri lah. Kalau tak buat, dia tak jadi cabaran. Okay, jom jogging. Okay, 1 kilometer. Mantap, 1 kilo. Jom, let's go. Split pace, 10 minutes, 27 seconds per kilometer. So, Yasin dah 1 kilo Yasin, 10 minit. Jadi lah. So, ramai kat orang kat sini. First time jogging kat sini. Selalunya jogging dekat pusing kat sana saja, naik sana. So hari ni pusing ke sini sebab ramai orang. So dapat kita sambung jogging balik. Siap. Apa lagi? Kita naik bukit. Bukan bukit, jambatan. Okay, sikit lagi. Gila heart rate. 198. Dia jogging naik bukit. Nice sini. Di event. Ramai ingat. Macam baru nak message. Orang Albina ni bagus lah. Pagi-pagi semua kat duk jogging. Jangan. Event banyak. Cuy. Split pace, 9 minutes, 19 seconds per kilometer. Okey. Rasanya kesilapan naik jambatan Helmina ni. Spike heart rate sampai 19 ha. Dia patutnya jogging, bukan jogging, jalannya kan. Gagah pergi lari ambil. Okey. Tu Helmina Mall. Ada mana lagi dah. So 3 kilo sudah. Cukup kot. Kita jogging sikit lagi. Tak enak lagi. Lutut dengan kaki pun sudah start panas. Okay, 1. Kita dapat 3 kilo hari ni. Heart rate average 164. 1 tahun 9 kali jogging.